Ramai orang Malaysia percaya satu perkara yang sangat jelas. Infrastruktur Malaysia jauh lebih maju daripada Indonesia. Lebuh raya kita licin. Sistem tol teratur. MRT moden. Lapangan terbang bertaraf dunia. Semuanya nampak matang dan tersusun. Tetapi, apabila kita benar-benar bandingkan angka sebenar, gambarnya menjadi jauh lebih mengejutkan. Ada jurang yang ramai rakyat Malaysia tidak sedar. Dalam beberapa sektor, Malaysia memang masih mendahului. Tetapi, dalam sektor lain, Indonesia sedang membina pada skala yang sukar kita bayangkan. Jadi, persoalan sebenar bukan sekadar siapa lebih maju hari ini. Persoalan sebenar ialah di mana Malaysia berada sekarang dan ke mana Indonesia sedang menuju. Mari kita lihat 15 jurang infrastruktur sebenar antara Malaysia dan Indonesia. Pertama sekali, lebuh raya. Malaysia terkenal dengan lebuh raya Utara Selatan. Ia antara lebuh raya paling penting di Asia Tenggara. Jalan yang lancar, penyelenggaraan baik, sistem tol elektronik yang cekap dan perjalanan yang stabil dari Johor hingga ke Kedah. Namun di Indonesia, projek lebuh raya Trans Java telah mengubah keseluruhan rangkaian jalan negara itu. Lebih daripada 1,000 kilometer lebuh raya menghubungkan Jakarta hingga Surabaya merentasi beberapa wilayah utama. Jika bercakap tentang kualiti perjalanan, ramai masih menganggap Malaysia lebih baik. Tetapi, dari segi skala rangkaian lebuh raya, Indonesia kini membina jauh lebih besar. Sekarang kita masuk kepada pengangkutan rel bandar. Malaysia mempunyai rangkaian MRT yang moden di Kuala Lumpur. Laluan MRT Kajang dan Putrajaya memberikan perjalanan yang selesa dan efisien kepada jutaan penduduk di kawasan Lembah Klang. Tambahan pula, sistem LRT Malaysia juga sudah lama beroperasi dan meliputi banyak kawasan bandar. Tetapi, di Jakarta, pembangunan rel bandar sedang berkembang dengan sangat agresif. MRT Jakarta, LRT Jakarta dan juga rangkaian BRT Transjakarta yang mempunyai lorong bas khas merentasi banyak koridor bandar. Sistem bas ini sahaja mengangkut ratusan ribu hingga lebih sejuta penumpang setiap hari. Malaysia mungkin mempunyai sistem yang lebih matang, tetapi Indonesia sedang berkembang dengan sangat pantas. Sebelum kita teruskan, saya ingin tahu pendapat anda. Pada pendapat anda, negara mana sebenarnya lebih maju dari segi infrastruktur sekarang? Malaysia atau Indonesia? Tulis jawapan anda di ruangan komen. Saya benar-benar ingin melihat pandangan anda. Seterusnya kita lihat lapangan terbang. Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur sering dianggap antara yang terbaik di dunia. Terminalnya moden, kemudahan lengkap dan pengalaman penumpang biasanya lancar. Setiap tahun ia mengendalikan puluhan juta penumpang dengan operasi yang sangat tersusun. Namun di Indonesia, lapangan terbang Soekarno-Hatta di Jakarta menghadapi jumlah penumpang yang sangat besar. Walaupun kadang-kadang menghadapi kesesakan dan kelewatan, skalanya jauh lebih besar kerana populasi yang sangat tinggi. Indonesia juga mempunyai banyak hub antarabangsa lain seperti Bali, Surabaya dan Medan yang membantu mengagihkan trafik udara. Malaysia menumpukan kebanyakan penerbangan antarabangsa di KLEA. Indonesia pula menyebarkan trafik ke beberapa lapangan terbang utama. Seterusnya, pelabuhan dan perdagangan maritim. Malaysia mempunyai pelabuhan yang sangat kuat seperti Pelabuhan Klang dan Pelabuhan Tanjung Pelepas. Kedua-duanya antara pelabuhan kontena paling sibuk di dunia dengan operasi yang sangat cekap. Tetapi, Indonesia sedang melabur berbilion dolar untuk mengembangkan kapasiti pelabuhan mereka. Negara itu mensasarkan kapasiti puluhan juta TEU dalam beberapa dekad akan datang. Dengan ribuan pulau, rangkaian pelabuhan menjadi sangat penting untuk ekonomi mereka. Malaysia masih sangat cekap dari segi operasi pelabuhan.
Tetapi dari segi rancangan kapasiti masa depan, Indonesia sedang membina pada skala yang jauh lebih besar. Sekarang kita bercakap tentang tenaga elektrik. Malaysia mempunyai kadar elektrifikasi hampir menyeluruh. Grid elektrik negara sangat stabil dan gangguan bekalan jarang berlaku. Infrastruktur tenaga yang diuruskan oleh TNB dianggap antara yang paling stabil di rantau ini. Di Indonesia, bekalan elektrik masih berkembang di beberapa kawasan luar bandar. Gangguan elektrik kadang-kadang berlaku di bandar besar seperti Jakarta. Namun, dari segi jumlah kapasiti tenaga keseluruhan, Indonesia mempunyai angka yang jauh lebih besar kerana populasi mereka yang sangat besar. Selain itu, Indonesia juga sedang melabur besar dalam tenaga boleh diperbaharui seperti geoterma dan solar. Sekarang kita lihat bekalan air. Malaysia mempunyai sistem rawatan air yang sangat maju dengan standard kualiti yang tinggi. Kebanyakan kawasan bandar menikmati bekalan air yang stabil dan selamat. Di Indonesia, cabaran lebih besar kerana geografi negara yang sangat luas dan terdiri daripada ribuan pulau. Namun menariknya, banyak projek bekalan air baharu sedang dibina untuk meningkatkan liputan. Walaupun Malaysia masih lebih konsisten dari segi kualiti air, skala cabaran yang dihadapi Indonesia sebenarnya jauh lebih besar. Seterusnya kita masuk ke infrastruktur internet dan telekomunikasi. Ramai rakyat Malaysia sudah biasa dengan rangkaian fiber optik yang meluas di bandar utama. Kelajuan internet rumah juga agak baik dan harga masih mampu milik. Di Indonesia pula, liputan fiber masih berkembang, tetapi apa yang menarik ialah strategi mereka lebih tertumpu kepada internet mudah alih. Operator seperti Telkomsel, XL Axiata dan Indosat bersaing sengit untuk menyediakan data mudah alih yang sangat murah. Dalam banyak kes, topelan data mudah alih di Indonesia sebenarnya lebih murah berbanding Malaysia. Ini menyebabkan ramai pengguna terus melompat kepada strategi internet mudah alih tanpa terlalu bergantung kepada fiber rumah. Sekarang kita lihat pembangunan bandar pintar. Malaysia mempunyai projek seperti Cyberjaya dan Iskandar Malaysia yang dibangunkan dengan konsep bandar pintar moden. Sistem trafik pintar, perkhidmatan digital kerajaan dan infrastruktur teknologi semakin berkembang. Di Jakarta pula, projek Jakarta Smart City berkembang dengan sangat agresif. Ribuan kamera CCTV dipasang di seluruh bandar dan diintegrasikan dengan sistem kecerdasan buatan. Terdapat juga sistem parkir pintar, klinik digital dan platform data bandar yang digunakan untuk memantau operasi bandar secara masa nyata. Apa yang Malaysia uji dalam satu bandar dan Indonesia kadang-kadang melaksanakan dalam beberapa bandar sekaligus. Seterusnya, kita bincangkan infrastruktur kesihatan. Malaysia mempunyai sistem hospital yang agak baik dengan nisbah katil hospital dan doktor yang lebih tinggi berbanding Indonesia. Banyak hospital moden di Kuala Lumpur, Penang dan Johor menawarkan kemudahan rawatan yang berkualiti tinggi. Namun Indonesia kini meningkatkan perbelanjaan kesihatan dengan sangat agresif. Kerajaan mereka merancang untuk membina ratusan hospital baharu dalam beberapa tahun akan datang. Jurang masih memihak kepada Malaysia sekarang, tetapi momentum pembangunan di Indonesia semakin kuat. Sekarang kita lihat pendidikan. Kadar celik huruf kedua-dua negara sebenarnya hampir sama. Namun, dari segi kemudahan universiti, dan Malaysia mempunyai kampus moden seperti Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiti Teknologi Malaysia. Di Indonesia, beberapa universiti terkenal seperti Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung juga sangat kuat. Tetapi, banyak universiti lain menghadapi cabaran kapasiti kerana jumlah pelajar yang sangat besar. Namun Indonesia mempunyai rangkaian pusat latihan vokasional yang sangat luas untuk melatih tenaga kerja industri.
Ini menunjukkan pendekatan yang berbeza dalam pembangunan tenaga kerja. Seterusnya, sektor pelancongan. Malaysia mempunyai destinasi pelancongan yang sangat baik seperti Langkawi, Penang dan Kuala Lumpur dengan kemudahan yang lengkap dan mesra pelancong. Di Indonesia, Bali menjadi contoh menarik. Satu pulau sahaja mampu menarik berjuta-juta pelancong antarabangsa setiap tahun. Dan walaupun infrastruktur di beberapa kawasan Indonesia masih tidak sekata, permintaan pelancongan yang tinggi menyebabkan pembangunan berlaku dengan sangat pantas di kawasan tertentu. Sekarang kita lihat logistik dan e-dagang. Di Malaysia, syarikat logistik seperti Pos Malaysia, GDX dan Ninja Van menyediakan rangkaian penghantaran yang baik di bandar utama. Namun di Indonesia, syarikat seperti J dan T Express dan JNE mengendalikan jumlah bungkusan harian yang sangat besar. Kerana pasaran e-dagang mereka berkembang dengan sangat pantas. Gudang logistik dan pusat pengedaran juga berkembang pada skala yang besar untuk menampung pertumbuhan ini. Seterusnya, infrastruktur perindustrian. Malaysia mempunyai taman perindustrian yang sangat tersusun terutama di Pulau Pinang, Johor dan Selangor. Serta banyak syarikat elektronik global memilih Malaysia kerana rantaian bekalan yang stabil. Di Indonesia pula, kawasan perindustrian seperti di Jawa mempunyai kawasan yang sangat luas sehingga puluhan ribu hektar. Skala tanah yang besar memberi mereka kelebihan untuk menarik pelaburan industri berskala sangat besar. Sekarang kita lihat sektor pertanian. Malaysia mempunyai sistem pertanian yang lebih moden dalam beberapa sektor seperti kelapa sawit dengan teknologi pemprosesan yang sangat maju. Namun dari segi jumlah tanah pertanian dan sistem pengairan, Indonesia mempunyai kawasan yang jauh lebih luas. Ini memberikan mereka kapasiti pengeluaran makanan yang sangat besar. Satu lagi aspek penting ialah integrasi pengangkutan. Malaysia mempunyai sistem pengangkutan yang lebih terintegrasi di Kuala Lumpur. Lapangan terbang, MRT, LRT dan lebuh raya saling berhubung dengan lebih baik. Di Indonesia, sistem pengangkutan kadang-kadang masih beroperasi secara berasingan, tetapi mereka telah melancarkan kereta api berkelajuan tinggi Jakarta-Bandung yang menjadi yang pertama di Asia Tenggara. Ini menunjukkan bahawa Indonesia sedang memasuki fasa teknologi pengangkutan yang lebih maju. Satu lagi jurang yang jarang dibincangkan ialah infrastruktur kesiapsiagaan bencana. Indonesia berada di zon gempa bumi, gunung berapi dan tsunami. Oleh sebab itu, mereka membina sistem amaran awal, laluan pemindahan dan protokol keselamatan yang sangat ketat. Malaysia tidak menghadapi ancaman bencana yang sama, jadi banyak infrastruktur tidak direka dengan tahap ketahanan yang sama. Ini menjadikan Indonesia sebenarnya lebih maju dalam sistem kesiapsiagaan bencana. Sekarang, kita sampai kepada persoalan utama. Siapa sebenarnya lebih maju? Jawapannya tidak semudah yang disangka. Malaysia masih mendahului dalam beberapa perkara penting seperti kualiti infrastruktur, kestabilan bekalan elektrik, sistem kesihatan, pendidikan dan pengalaman lapangan terbang. Tetapi Indonesia mendahului dalam skala pembangunan lebuh raya, rancangan kapasiti pelabuhan, logistik e-dagang, kawasan industri besar dan juga kereta api berkelajuan tinggi. Malaysia menonjol dari segi kualiti per kapita. Indonesia menonjol dari segi skala dan kadar pembangunan. Ini bermakna persaingan sebenar mungkin akan berlaku pada masa depan. Jika anda sampai ke bahagian ini dalam video, saya sangat menghargainya. Kawan saya pernah kata saluran ini tidak akan dapat ramai pelanggan. Tetapi, jika anda rasa cerita seperti ini patut dikongsi dan memberi perspektif baharu, tekan butang langgan dan bantu kita buktikan bahawa mereka salah
Dan sebelum anda pergi, saya ingin tahu satu perkara. Daripada semua jurang infrastruktur yang kita bincangkan tadi, yang mana paling mengejutkan anda? Lebuh raya, pelabuhan, internet mudah alih atau kereta api laju Indonesia? Tulis di ruangan komen. Kerana memahami jurang sebenar bukan bermakna mencari kelemahan. Ia bermakna memahami realiti supaya kita tahu ke mana arah masa depan.